Oh mak, udah ada ketam pula kat longkang depan rumah ni. Ketam batu. Awak ingat kat sungai je. Kat longkang ni. Longkang depan rumah Kema ni. Duk tengok gerak-gerak apa benda ni. Rupanya ketam. Hidup. Duduk diam. Oh, dia menyelam dalam selut. Oh. Nak kacau kejap. Sebab tak pernah dia buat. Ketam mari longkang yang cetek ni. Oi, tak nak keluar. Kepik. Mana mau lari? Lalu jumpa dekat parit sawah je dengan sungai, anak sungai. Longkang macam mana dia panjat daripada ni sungai tu? Jauh tu anak sungai daripada longkang ni, jauh. Ni dah malam ni. Gelap sungai tu belakang gelap sana tu. Anak sungai, tapi dalam jauh. Macam susah dia nak panjat. Naik. Ni longkang. Sungai tu belakang sana tu. Hutan tu sana yang gelap tu. Jauh. Udah. Mana dia? Tu dia. Mau pula dia. Macam mana kamu panjat ni? Udah. Nyorok dah kamu.